Korang pernah dengar pasal kes jumpa rangka kanak-kanak dalam gua kat Kelantan ni? Ada kes apa pula ni? Sini geng Jio nak story. Tempatnya kat Gua Cha, kat Ulu Kelantan dan kat tebing Sungai Nenggiri. Gua Cha ni sebenarnya geng, salah satu tapak arkeologi prasejarah yang sangat penting kat Semenanjung Malaysia. Kajian arkeologi kat sini bermula sejak tahun 1930-an lagi. Seorang ahli arkeologi dari British bernama H.D. Noon menjalankan aktiviti percubaan galian kat gua ni. Kemudian pada 1954 pun ada lagi yang buat benda sama, tapi kali ni lebih terperinci, iaitu bernama G. Sweaver King bersama MWF Tweedy. Hasilnya geng memang luar biasa. Diorang jumpa tinggalan manusia, alatan batu, tembika dan banyak lagi. Malah Gua Cha menunjukkan kewujudan budaya Hau Bin Hien dan kemudiannya Neolitik dengan bukti aktiviti manusia dan tinggalan objek-objek tu. Tapi penemuan paling rare iaitu rangka seorang kanak-kanak yang dipercayai berusia bawah 3 tahun. Dan rangka ni geng dipercayai berusia sekitar 5,000 tahun. Apa yang menarik, pengebumian di Gua Cha bukan sekadar peninggalan jasad. Setengah rangka ditemui bersama barangan seperti tembika dan peralatan yang dipercayai mempunyai kaitan dengan amalan pengebumian masyarakat pada masa itu. So geng, Gua Cha bukan je gua biasa, tapi dia adalah sebuah gua yang bantu kita memahami macam mana manusia prasejarah hidup, mati dan dikebumikan kat semenanjung tanah Melayu. Dapat something?